orang tanya, kalau nak simpan emas, lebih baik beli gold bar kecil ataupun besar? Jawapan dia, dua-dua boleh. Tapi daripada sudut keuntungan, saiz memang sangat mainkan peranan yang besar. Saya ada 3 kategori gold bar. 5 gram, 50 gram dan juga 250 gram. Walaupun ketika-ketikanya sama daripada segi ketulinan iaitu 999, tapi berbeza daripada segi pulangan. Pertama, spread value. Gold bar 5 gram ini, spread dia adalah 9%. 50 gram, spread 7.5% dan 250 gram hanya 6%. Makin rendah spread, makin cepat anda boleh untung bila jual balik kepada public gold. Kedua, kos gold premium. 5 gram premium, RM10 sekeping. Kalau anda simpan 50 keping 5 gram, itu pun dah 250 gram. Tapi anda dah bayar RM500 premium. Kalau anda beli terus 250 gram sekeping, premiumnya cuma sekitar RM100 sahaja. Jauh lebih jimat. Kesimpulannya, gold bar yang besar lebih untung. Tapi ikut juga kepada matlamat simpanan tumpuan. Kalau nak guna sikit-sikit seperti untuk kecemasan ataupun pendidikan anak-anak, 5 gram ini lebih fleksibel. Tapi kalau simpan untuk beli rumah ataupun tanah secara tunai, 250 gram ini lebih sesuai. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.